Setiap kali kita nikmati secawan kopi latte yang dihiasi corak indah, kita sering terpukau dengan keajaiban seni barista, kan? Corak hati, rosetta atau tulip yang sempurna tu nampak macam majik, hasil tangan ajaib. Tapi, pernah tak korang terfikir, adakah ini semua sekadar bakat semula jadi? Atau ada sains tersembunyi yang mengawal setiap titisan susu? Hari ini, kita akan bongkar rahsia di sebalik keindahan memukau ini. Ternyata, di sebalik kesenian tu, terselitlah dunia fizik cecair yang rumit. Barista profesional sebenarnya sedang mengaplikasikan prinsip hidrodinamik tanpa mereka sedari. Kelajuan aliran susu dari jak, sudut tuangan yang tepat, dan juga ketumpatan serta suhu susu yang sudah dipanaskan, semuanya memainkan peranan kritikal. Setiap faktor ini, walaupun kecil, mempengaruhi bagaimana susu berinteraksi dengan espresso, mencipta corak unik. Ini bukan cuma pasal rasa-rasa atau agak-agak je. Sebenarnya, ada geometri liu terlibat. Bagaimana susu itu meluncur di atas permukaan espresso, membentuk lapisan dan akhirnya mengukir corak, semuanya boleh dianalisis secara saintifik. Menguasai latte art bukan hanya tentang latihan beribu kali, tetapi juga memahami asas-asas sains ini. Lain kali korang hirup kopi berseni, ingatlah korang menyaksikan perpaduan seni, sains dan kesabaran luar biasa.